Maka sebab tu kita baca ni hadis. Faham yang ni insya-Allah, yang lain tuan-tuan akan faham. Ya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah dibentangkan dan dibincangkan sebelum ini. Jadi banyak hadis yang kita dah senaraikan berkenaan dengan zikrullah dan doa selepas solat, maka kita dapat membuat kesimpulan bahawa pertama, zikrullah dan doa sangat dianjurkan selepas selesai melaksanakan solat, khususnya solat fardu. Memang banyak hadis berkenaan dengan zikir dan doa lepas solat. Banyak. Kemudian keluasannya tu, seseorang itu boleh memilih dan melaksanakan mana-mana bentuk zikrullah dan doa selepas mengerjakan solat, dan anjuran ini datang secara umum dan khusus. Kemudian melaksanakan zikrullah yang diriwayatkan secara khusus adalah lebih afdal kerana wurud dan fadilatnya secara khusus. Okey. Walaupun anjuran berzikir ni boleh secara umum, tak ada masalah. Mana-mana zikir. Ada orang lepas sembahyang nak baca Quran, ada orang lepas sembahyang nak baca Alam Nashrah, ada orang lepas sembahyang nak baca surah Ar-Rahman, ada orang lepas sembahyang nak baca Waqiah, ada orang lepas sembahyang nak baca apa-apalah, tak kisah zikir. Doa ni, doa tu, silakan, tak ada masalah. Tetapi hadis-hadis yang datang dalam bab ini secara khusus itu lebih afdal. Sebab itu datang hadis secara khusus tempat dibaca selepas solat. Tetapi khusus di sini bukan khusus bukan khusus yang taqyid mengharamkan zikir-zikir lain, tak. Khusus di sini khusus afdaliyah, khusus keutamaan. Sebab tu saya uraikan lagi di sini. Namun begitu, nas-nas khusus ini tidak bermakna taqyid dan tahdid ataupun eksklusif atau terhad. Ulang. Maknanya nas-nas ni bukan berbentuk taqyid atau tahdid ataupun kita panggil eksklusif yang melarang kita buat zikir-zikir lain, tidak. Yang menghalang zikrullah secara umum, tetapi ia merupakan khusus afdaliyah, khusus secara keutamaan. Jadi banyak-banyak zikir, kalau yang ada Rasulullah baca lepas sembahyang tu, itu yang paling afdal baca lepas sembahyang. Tak bermakna yang lain tak boleh. Sebab hadis ini datang, dia tak ada, datang langsung tak ada sifat mengharamkan yang lain. Itu yang kita nak ngaji at-tarku. Siapa yang tak ngaji tarku tu, jadi dia baca tu yang saya ada share dekat FB saya. Hadis-hadis sunat tidak digunakan untuk mengharamkan perkara lain. Hadis sunat untuk menetapkan kesunahan perkara tersebut, bukan nak mengharamkan perkara lain. Ini mereka bawa hadis berkenaan dengan sunat, lalu digunakan hadis tu untuk mengharamkan perkara yang lain. Jahil betul usul fiqahnya.